Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin pada semua. Aku baru je on the way nak balik Pahang. Sepatutnya aku nak gerak awal pagi tadi dalam pukul 1 ke 2 macam tu. Kemudian terlelap pula. Terlelap, lepas tu terjaga dalam pukul 4 lebih. Betul kalau dah siap-siap tu. Pukul 5 jugalah gerak tadi. Alhamdulillah sempat juga. Lepas subuh tadi, subuh pun aku singgah dekat mana tadi, Shell. Lepas tu ni dah on the way. InsyaAllah sempat sampai dekat Pahang. Satu Syawal. Okay, Alhamdulillah sampai juga aku dekat Pahang. Ngam-ngam. Terus solat kat sini. Aku solat kat Masjid Baru. Okay, Alhamdulillah dah sampai dekat Masjid Baru Jengka 19 dari KL tadi. Aku gerak dalam pukul 6. Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah. 2 hari jahiliyah yaitu Nuruz dan Mahrajan, dengan yang lebih baik yaitu Hari Raya Aidil Adha dan Aidil. Zahirkanlah kegembiraan kita dengan memakai pakaian cantik, menghiasi rumah, memasak makanan yang enak, dan wa asyhadu anna sayyidana
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. Okay, Alhamdulillah dah selamat sampai di Masjid Baru Jengka 19. Kali pertama dia orang buat sembahyang Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Raya semua. Maaf zahir dan batin. Jom balik rumah. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.